Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni kita nak jual dah keringkih bilik kita. Okey, ni keringkih bilik untuk Y15 ha. Bukan untuk motor lain, untuk motor Y15. Okey. Satu set semua ni dia akan duduk dalam kotak macam ni lah. Okey. Kotak besar macam ni. Semua ada dalam ni lah. Kecuali gear ni je tak ada dalam ni. Okey, sekejap lagi saya cerita bab gear tu. Yang lain tu semua yang bab-bab bilik-bilik ni semua ni semua ada dalam ni, dalam kotak macam ni. So kalau buka kotak ni akan ada benda ni lah. Jadi saya tak payah buka ni lah. Ni yang saya dah buka dah kotak yang ni. Okey mas, saya nak tunjuk apa yang apa akan dapat. Okey, semua sekali 10 barang. Okey, mari dekat sini saya nak tunjuk satu-satu. Okey, kita cerita yang bab bilik-bilik ni dulu. Okey, yang ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 barang ni hampa akan dapat total ni. Semua sekali 10 barang dengan harga 1,900 sahaja. Okey, 1,900 macam saya pernah habaq dulu video yang lepas. Video yang pasal ni lah, bukan video yang baru ni, video yang sebelum ni pasal enjin bilik ni. Tak akan ada orang boleh buat dengan harga 1,900 dapat 10 barang ni. Pergi cari mana negara pun mereka tak akan boleh buat. Sebab apa? Sebab saya tak tahulah kat mereka kan, mereka nak untung banyak. Tapi kita bukannya saya jual macam ni, orang kata saya buang harga, jual nak fight harga dah. Jual macam ni pun dah untung dah cukup dah untung dah. Cukup dah, tak perlu nak untung teruk-teruk sangat. Okey, 10 barang dengan harga 1,900 hampa tak jumpa dah. Yang hampa duk tengok kat pasaran, dapat 3 barang 4 barang pun dah harga 3,000 4,000. Tapi kita punya 10 barang dengan harga RM1,900 sahaja. Okey. Jadi yang ni housing kelas lah. Okey, ni housing yang kat sini ya. Okey, dan yang tu adalah contohnya bila hampa pi anodize color dia. Ikut hampa lah, hampa lepas ni hampa nak buat anodize purple ke biru ke merah ke boleh. Macam mana saya buat ni. Okey. Boleh pi hantar anodize. Okey, yang ni sebelah kelas dia. Yang ni cover dia yang dekat sini. Yang ni cover magnet pun kita bagi sekali. Tu dia, no. Lepas tu yang ni keringkih tengah lah. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Lepas tu yang ni oil filter punya. Okey, duk tong tu. Oh dia orang tak handsome, no. Handsome sangat-sangat. Okey. Yang ni keringkih tengah dia. Dan yang ni gear mangkuk kelas besar, gear primary. Yang ni gear balancer. Sebab apa kita bagi ni? Sebab kita dah ubah jarak kerensak dan juga gearbox kita dah ubah jarak dia. Yang ni kena pakai, dia besar dah. Dan balancer dengan kerensak pun kita dah ubah. Sebab tu kita bagi sekali. Okey, apa yang saya nak abang kat sini, yang mana yang beli batch kali ni, gear ni saya akan post kemudian. Mungkin lagi seminggu, mungkin lagi 2 minggu macam tu. Sebab kilang baru siap. Gear ni kilang baru siap. Dia post asing, dia tak post sekali dengan batch keringkih yang sampai ni, dia post asing. Bila post asing, nantilah saya post asing kat hampa, no? Kalau saya nak tunggu gear ni sampai, saya pun tak larat lah. Mesej masuk ni yang kata berjanji bulan 1 awak tak masuk lagi, bulan 2, bulan 3, bulan 4, jadi bulan 5 lah, jadi saya kena bagi dulu kat hampa. Gear ni saya akan post kemudian. Dah lah hampa nak fitting keren